Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio KPKT, saluran komuniti anda. Anda masih bersama saya DJ Anas yang akan menemani anda untuk segmen pagi ini. Segmen pada pagi ini kita bawakan segmen Zoom In. Kita ada satu topik ataupun penganjuran yang ingin kita war-warkan kepada anda semua yang sedang mendengarkan Radio KPKT pada pagi ini. Hari ini kita dalam segmen Zoom In, kita akan menyelami dunia perancangan bandar yang lebih mampan. Bersama saya di konti adalah boleh saya katakan tokoh yang tidak asing lagi lah dalam arena perancangan bandar antarabangsa ini, iaitu Town Planner Mazrina Dato' Abdul Khalid selaku Setiausaha Agung Europe International. Europe International. Jadi apa khabar Tuan Pelina, Mazrina? Baik, Anas, terima kasih. Pertamanya terima kasih kerana menjemput saya ke konti untuk berkongsi sedikit mengenai acara yang akan kita laksanakan dalam masa terdekat ni. Saya sihat je. Anas macam mana? Alhamdulillah sihat. Seronok sebab kita dapat kembali berjumpa di konti. Ya. Yang ni kali kedua Kali kedua. Saya datang balik. Sebelum ini tahun lepas Okey, sebelum tu kita nak mula tu Puan. Kita nak check betul ke saya sebut Europe ke Europe? Europe. Itu sebutan yang betulnya. Okey, baik. Sebelum kita nak mulalah, kepada anda yang sedang mendengarkan Radio KPKT pada pagi ini, anda boleh mendengarkan secara lebih mudah menerusi aplikasi Radio KPKT. Muat turun saja aplikasi Radio KPKT di Google Play. Bagi anda yang menggunakan iOS, iPhone tu bolehlah muat turun aplikasi Radio Garden di App Store, dan kemudian dah download tu boleh buat carian Radio KPKT. So selepas ini mudah saja, kat mana-mana pun anda boleh dengarkan, tak perlu nak buka laptop nak dengar, nak search portal rasmi Radio KPKT. Dan juga kita juga bersiaran langsung menerusi Facebook Live Radio KPKT. Kalau yang mana dengar tu nak tengok lah siapa Town Planner Mazrina Dato' Abdul Khalid ni, boleh tonton secara langsung di Facebook Live Radio KPKT. Baik, kita akan membicarakan tentang Europe's World Congress 2026. Baiklah Town Planner Mazrina, sebagai permulaan kita punya perkongsian kita pada pagi ini, mungkin ramai pendengar kita yang ingin tahu apakah sebenarnya peranan Europe ni dalam memacu pembangunan bandar, dan kalau kita nak tahu jugalah sejauh mana kekuatan jaringan serta kedudukannya di peringkat antarabangsa pada hari ini. Silakan. Terima kasih, Anas. Sebelum tu saya perkenalkan Europe dululah ya, Anas. Kalau orang dengar Europe ni nama pendek, nama panjangnya adalah Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlement. Tapi dia ada, kalau di bahasa Melayukannya, adalah Organisasi Perancangan dan Penempatan Manusia Kawasan-kawasan Ketimuran Dunia. So dia sebenarnya adalah sebuah organisasi antarabangsa sejak tahun 1956. Sangat lama. Awalnya dulu ianya bertempat International Secretariat Europe bertempat di India sebenarnya. So tahun 70-an 78 tak silap saya, masa itu Malaysia menggalakkan penempatan International Secretariat atau organisasi di Malaysia. Pada masa itu Malaysia bid untuk bawa pulang Europe International Secretariat ke Malaysia. Yang itu yang kita berada di bawah KPKT lah sebenarnya. Dan ia merupakan satu platform multidisiplin dan inklusif yang menghimpunkan bukan saja perancang bandar ataupun bukan satu disiplin. Dia ada multidisciplinary punya profession ataupun non-professionals. Dia ada arkitek, jurutera, pemaju, pembuat dasar, akademia, sektor swasta dan juga community groups, dan juga pihak berkuasa tempatan pun ada. Jadi keahlian Europe ni terdiri daripada individu dan organisasi. Boleh je you nak masuk sebagai member of Europe ni, sama ada individu ataupun organisasi, termasuk pihak berkuasa tempatan, badan profesional dan institusi pembangunan. Boleh je. And Europe beroperasi di International Secretariatnya di Malaysia, tetapi kita meluas dari segi keahlian kita di rantau Asia Pasifik termasuk Oceania dengan keahlian hampir 1,000 orang dari pelbagai negara. Peringkat pentadbiran Europe International didaftarkan di Malaysia di bawah Registrar of Society Malaysia lah sebenarnya. Kita berdaftar di Malaysia lah sebenarnya.
Dari segi kedudukan kita di peringkat antarabangsa kan Anas, kita ni mempunyai kedudukan yang kukuh juga di peringkat antarabangsa dengan kerjasama rapat dengan UN Habitat dan juga UNESCAP sebenarnya. Kita being ditauliahkan ataupun diakreditasikan di bawah UN Habitat dan UNESCAP. Ini menunjukkan bahawa peranan Year of selari dengan agenda-agenda global lah, sama ada menyokong Sustainable Development Goal, pembangunan mampan dan juga apa-apa agenda-agenda yang menyokong untuk memacu pembangunan mampan atau untuk mencapai pembangunan mampan itu sendiri, kita akan sokong. Tapi kita punya special fokus kita adalah mencapai perumahan yang lebih mampan, perumahan yang lebih inklusif dan sebagainya. Kita punya fokus sebab dia planning for human settlement. Human settlement tu melibatkan pelbagai aspek lah sebenarnya kan, termasuk utamanya untuk penyediaan rumah untuk komuniti-komuniti sejagat lah. Kita juga Year of ni adalah platform penting untuk kerjasama. Sebenarnya kita juga adalah satu platform yang matchkan pelbagai organisasi yang mempunyai sama fokus dengan kita. Kerjasama antara bandar dengan kerajaan, bandar dengan bandar, universiti dengan universiti di peringkat Asia Pasifik lah, di peringkat kita punya rantau kan. Dan kalau itu sebab kita mempunyai jaringan yang sangat luas. Di bawah Year of International, kita ada 8 cawangan atau kita panggil chapter, Year of chapter. Kita ada Malaysia, of course, Jepun, Australia, Indonesia, Pakistan, Filipina, Korea Selatan dan juga Pacific Regions, rantau Pasifik. Di peringkat kepimpinan kita punya exco dan council yang mewakili pelbagai negara. Kalau daripada keseluruhan 18 jumlah exco kita, 7 daripadanya adalah daripada Malaysia. Sekarang ni buat masa sekarang ini kita punya deputy president adalah dari Datuk KSU sendiri. Dan juga saya secretary general daripada Malaysia juga. Kita punya treasurer, kita punya yang jaga duit-duit dia daripada Malaysia juga, iaitu Datuk Zamri TKSU KPKT juga. Dan kita ada honorary president dan sebagainya juga daripada Malaysia dan sebagainya lah. So maknanya walaupun kita ada pelbagai keahlian daripada exco, tapi Malaysia memegang jumlah yang ramai jugalah di dalam exco untuk memastikan kita punya kepentingan dan juga isu-isu yang berada di Malaysia ini kita ketengahkan kan, supaya dapat solution yang baik. Di peringkat menunjukkan kekuatan Malaysia dalam agenda perancangan kita ni berada di peringkat antarabangsa dah, sebab kita dah involve dalam perbincangan ini agak meluas juga, dan kita ada jaringan-jaringan yang amat kukuh, dan kita punya perjumpaan setiap tahun sebenarnya kan, dengan kita punya jaringan-jaringan, sama ada secara fizikal ataupun secara online. Secara online tu memang sentiasalah sepanjang tahun. Itulah Anas dari segi kedudukan Year of setakat ini. Menarik sekali kalau kita dengarkan tadi. Rupanya Year of ini bukan sekadar organisasi biasa sebenarnya kan, tetapi sebuah platform inklusif yang menghubungkan pakar dari pelbagai disiplin di seluruh rantau Pasifik, Asia Pasifik. Asia Pasifik. Dan bercakap tentang rantau Asia Pasifik ini, kita nak tahu jugalah satu acara besar bakal berlangsung. Tidak lama lagi. Betul. Mungkin Tuan Planner Mazrina boleh kongsikan juga tentang Europe World Congress 2026 yang akan diadakan di Melaka nanti. Ya, betul. Dan kita nak tahu jugalah kenapa penganjuran kali ini sangat orang kata signifikan kan. Sangat istimewa. Betul. Dan bagaimana ia mampu mengangkat imej Malaysia ini di mata dunia. Betul. Anas, sebenarnya di bawah Year of ini, kita setiap 2 tahun kita akan ada acara World Congress. Pada setiap selang daripada World Congress, kita akan ada Regional Conference. Tetapi istimewanya World Congress ini, negara-negara yang host the World Congress, dia akan juga menamakan presiden baru Year of. Itu istimewanya. So bila dia berada di negara itu, orang yang kita akan namakan sebagai presiden yang akan datang adalah daripada Malaysia. Yang tu saya akan cerita kemudian. So tahun ini
Year of World Congress yang ke-30 iaitu tahun 2026 ini akan dilaksanakan di Melaka pada 23 hingga 26. Rentetannya adalah pada 2 tahun yang lepas Year of Congress ke-29 berada di Islamabad. So bila mana ada World Congress berlaku, kita akan minta kita punya cawangan-cawangan menghantar bidding lah. Siapa yang nak host seterusnya. Kita macam itu. Jadi Malaysia menghantar bidding melalui Melaka. So MBMB Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah pada 2 tahun lepas telah melalui, sebab dia juga organisasi ahli organisasi kita. Jadi dia menghantar biddingnya ke Europe dan mengatakan dia nak host untuk tahun 2026. So kita ada beberapa negara yang hantar. Jadi bila di mesyuarat di Islamabad, kita evaluate dan kita Exco dan Council bersetuju untuk the next World Congress berada di Melaka. So dia bukannya kita terus bagi je, dia maksudnya ada bidding. Dia dipilih. Dia Okay. melalui beberapa submission lah, berapa yang submit, kita akan evaluate lah siapa yang kita rasa layak ataupun dah bersedia dari segi keuangan, manpower. Dia kena bagi tahulah dekat kita kan dari segi dia punya perancangan. So Melaka berjaya semasa di Islamabad. So inilah kita tahun ini secara gembira kita kan. Sebenarnya tahun ini Year of yang ke-30, World Congress yang ke-30 tahun 2026 kita akan berlangsung di Melaka pada 23 hingga 26 April bertempat di Courtyard by Marriott Melaka. Yang ini yang kita nak bagi tahu, tahun ini kita punya penganjuran adalah bersama dengan MBMB, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. So MBMB adalah rakan kongsi kita dalam menganjur tahun ini punya World Congress, yang mana dia punya penglibatan sangat banyak lah dari segi penyediaan tempat, dari segi penyediaan fasiliti dan sebagainya. So kongres ini yang saya cakap tadi diadakan setiap 2 tahun. Untuk pengetahuan Anas, kita ni sebenarnya bukan tak pernah buat World Congress kat Malaysia, dah banyak kali. So tahun 1992, tahun 2002, 2006, 2016 dan tahun ini selepas 10 tahun kita kembali semula. Maksud pada awalnya 1992. 1992. Seawal 1992 kita buat di Kuala Lumpur 2 kali, Miri sekali, Kota Kinabalu sekali. So tahun ini kita akan bawa ke Melaka. Kita suka juga nak bawa event-event ini ke bandar-bandar yang lain selain daripada Kuala Lumpur ataupun Putrajaya, supaya kita punya ahli kita yang daripada luar negara boleh juga melihat bandar-bandar selain daripada bandar-bandar utama yang telah dipromosikan kan. So ini sangat baguslah kan. So kita ini kalau kita tengok, kalau kita dah ini kali yang kelima, kita menunjukkan Year of sendiri juga komitmennya tinggi dalam kita terus berterusan komitmen kita dalam especially Malaysia dalam meneraju agenda pembangunan bandar ini sebenarnya di peringkat serantau. Kalau saya nak cerita lebih sikit Anas, dari segi tema tahun ni juga penting. Tema kongres tahun ini adalah City Assets for Community Gains. Kita nak tengok apa dia aset-aset bandar yang memberi benefit advantage kepada community. So aset-aset ini kalau kita tengok bukan sahaja aset-aset biasalah, kita kena tengok community itu juga aset penting bandar. Rumah itu juga aset penting bandar, dan bagaimana aset-aset ini perlu dijaga secara berterusan. Dia bukannya kita own the asset lepas tu kita biar je, tak boleh. So pentingnya aset ini dijaga dan dipastikan terus di upgrade lah, dibaik pulih, pastikan ianya dapat diselenggara dengan baik. So tema tahun ini melihat aset bandar bukan dari fizikal saja, tu yang saya kata tadi, bukan saja dari segi infrastruktur, kemudahan, ekosistem, tetapi dari segi warisan. Tu yang kita penting bawa ke Melaka kan, warisan budaya, orangnya, komunitinya sendiri kan, dari segi aset-aset ni. Dan sekarang ni lebih utama lagi aset seperti digital, sistem digital dan sebagainya. Macam mana kita memastikan aset di bandar ini dari segi teknologi dan digital dapat diketengahkan dan ianya benefit terus kepada komuniti di bandar itu. So pendekatan ni menekan bahawa aset bandar ni perlu diurus dengan baik sebagai
sumber strategik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tema ni sebenarnya Anas sangat dekatlah dengan Year of, sebab Year of dari segi asset management ni, pengurusan bandar ni, kita memang sangat menekan dengan lebih lebih banyak lah sebab pengurusan aset bandar ni asas kepada daya tahan bandar. Kalau tak dijaga, daya tahan tu terjejas. Kalau juga asas kepada daya saing ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Dan kalau untuk pengetahuan Anas, Year of pernah keluarkan satu buku pada tahun 2004 melalui penerbitan The Essence of Asset Management oleh salah seorang daripada Honorary President kita, Arkitek Casey Leong. Dia sebenarnya yang telah keluarkan satu buku, Essence of Asset Management, melihat kepada kepentingan pengurusan aset bandar ni sebenarnya. So bila kita datang balik setelah lama, kita nak tekankan semula pengurusan aset bandar ni sangat penting sebenarnya bagi memastikan secara amnya kesejahteraan bandar. Jadi ada sub-sub tema yang akan dibincangkan juga dari segi risk and resilient, dari segi funding. Ialah bila kita nak menguruskan benda, funding pun penting kan, Anas. Merancang plan and design for city life value, people and communities kita kata tadi, dan city management and operation. So ini antara fokus-fokus yang penting lah. So yang ni kita kata penting untuk semua yang rasa isu ini penting untuk dengar, untuk dibincangkan, untuk dikongsi, dan mungkin kita boleh dapatkan solusi yang berkaitan dengan bandar masing-masing kan. Sebab satu solution mungkin bukan untuk satu bandar, tetapi dengan ada perbincangan yang ramai, mungkin kita boleh ambil solution ni sikit, bandar ini sikit, contoh-contoh daripada negara luar, dan mungkin itu adalah salah satu daripada resepi lah untuk bandar kita kan. So kalau boleh kita nak ajak ramai-ramai lagi lah pengurus-pengurus bandar datang, seperti pihak berkuasa tempatan dan lain-lain lah, Anas. Okey, wow, luar biasa sekali. Malaysia memang orang kata mempunyai rekod yang sangat kuat sebagai tuan rumah sejak tahun, kalau puan kata tadi 1992 lagi untuk awalnya. Dan saya tertarik dengan satu tema dengan tema yang diangkat, iaitu City Asset for Community Gains. Bila sebut tentang tema itu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan aset bandar ini dalam konteks kongres ini? Dan kenapa pada pandangan Top Trainer Mazrina sendirilah pengurusan aset ini sangat kritikal untuk kesejahteraan masyarakat kita sekarang ini. Okey Anas, tadi pun kita dah sentuh bila kita pengurusan aset ni penting sebagai asas, tadi kita kata sebagai daya saing bandar, asas kepada ekonomi, vibrancy of ekonomi bandar, asas kepada kesejahteraan bandar. So kalau kita tak menjaga aset-aset ini, dia akan jadi lemah ataupun deteriorate kan. Dia akan jadi lebih rosak dan sebagainya. Sebab kita kata tadi aset tadi physical dan non physical. Kalau non physical tu budaya, culture kita, kalau kita tak urus dan kita tidak pastikan ianya terus dijaga dan dipupuk dan sebagainya, ianya akan hilang lah sebegitu kan. Tetapi community pun sama. Bagaimana community ni aset utamanya, sebab kita kena pastikan community juga sejajar dengan pembangunan bandar itu sendiri. Isu-isu di bandar sekarang ni semakin mencabar. Kalau kita tengok isu-isu di bandar ya Anas, pelbagai isu, perubahan iklim, urbanisasi yang pesat, maknanya ramai orang duduk di bandar, kegiatan ekonomi berlaku di bandar, jadi pengeluaran karbon di bandar itu makin meningkat. Dan juga kadang-kadang kita melihat di bandar ketidaksamaan sosial, penyediaan peluang pekerjaan, penyediaan rumah, penyediaan kemudahan-kemudahan di bandar mungkin ada ketidaksamarataan kan, dan juga ada juga tekanan-tekanan ekonomi bandar, peluang-peluang untuk berniaga di bandar, peluang-peluang untuk membuka kedai, peluang-peluang untuk membuka gerai, penjagaan gerai dan sebagainya. So bila isu-isu dan cabaran di bandar ini banyak Ana, daripada tahun ke tahun, kita kena pastikan community faham isu ini, dan ianya bukannya tugas satu pihak, bukan tugas kementerian sahaja, bukan tugas pihak berkuasa tempatan sahaja, tetapi
tugas ataupun peranan komuniti dan juga stakeholders pemegang-pemegang taruh yang berada di bandar untuk faham apa pula sumbangan dia, bagaimana pula dia punya dia punya tanggungjawab dia bagi memastikan aset bandar ini terjaga bersama. Jadi mungkin pada awalnya pihak berkuasa tempatan yang menyediakan satu aset kawasan lapang kan, taman permainan kanak-kanak, jaringan pejalan kaki, tetapi tugas komuniti ataupun pihak-pihak yang menggunakan kemudahan-kemudahan ini kena faham dia juga bersama-sama menjaga. Jadi tempoh hayat sesuatu kemudahan atau sesuatu aset itu akan panjang lah kalau kita ada sama-sama peranan dalam menjaga dan kita juga peranan seorang tu dia akan sampaikan kepada komiti-komiti yang lain. Jadi penjagaan aset bandar ini akan lebih terjaga, jangka hayatnya akan lebih panjang, kurang lagi kita punya kos penyelenggaraan dan semua akan win-win situation lah. Maknanya kalau setiap tahun tu kita kena put in PBT kena put in certain amount of money, duit untuk menyelenggara, mungkin dengan adanya tanggungjawab bersama, duit yang kita kata untuk penyelenggaraan tu dah kurang, kita boleh letak pula duit itu kepada sumber yang lain, meningkatkan pula lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Jadi ada lebih banyak benefit yang komuniti dapat kan. Jadi dengan memastikan komuniti faham, bukan saja komuniti tapi bila kita kata stakeholders, orang yang berniaga di situ kan, dan juga orang muda yang berada di dalam kawasan bandar itu faham peranan masing-masing, kita boleh menjaga aset-aset kita dengan lebih baik dan lebih berpanjangan. Jadi kalau kita tengok pendekatan Yerof ni sendiri, Yerof membawa pendekatan yang berasaskan aset, berpusatkan kepada rakyat dan juga berasaskan kepada, sekarang ini kita lebih lagi berasaskan kepada data dan teknologi supaya kita punya pengurusan aset kita lebih efisien lah kan, lebih mudah, dan penyampaian kepada rakyat atau penyampaian kepada komuniti juga lebih cepat. Jadi kalau ada berlaku apa-apa isu ke dan sebagainya yang mana kita nak sampaikan kepada komuniti lebih cepat, lebih mudah melalui teknologi, melalui data dan sebagainya, perkongsian yang lebih mudah lah kan Anas kan. Betul. Jadi kita punya awareness ataupun kita punya reach out kepada komuniti lebih cepat dan kita boleh sama-sama memberi awareness yang lebih baik lah kan. Pendekatan ni memastikan bandar kita lebih inklusif dari segi informasi, lebih mampan dari segi penjagaan dan juga lebih berdaya tahan. Daya tahan ni bukan bandar je Anas, komuniti pun kena berdaya tahan. Jadi kita kena pastikan komuniti tahu apa perlu buat. Betul. Bila sesuatu bencana timbul. Kan kalau hujan yang berterusan, nampak macam nak banjir, nampak macam nak berlaku apa-apa bencana, komuniti kena tahu. Itu yang komuniti yang berdaya tahan. Dan lepas tu dia perlu segera kembali pulih untuk dia menjalankan dia punya aktiviti-aktiviti biasa di bandar. Barulah kita punya ekonomi kita dapat pastikan ekonomi bandar kita tak terjejas dengan begitu banyaklah kan. Itulah Anas, kalau boleh kita punya aset bandar ni, terutama yang berpaksir kepada komuniti ni, kena lebih bersedia. Yang ni yang kita nak ada penyediaan ni. Cuma Anas, saya nak tambah sikit tadi, istimewanya kongres ni kita tak sentuh tadi. Kita ada 3 ucap tama daripada speaker-speaker yang daripada individu-individu yang kita kata istimewa lah ya. Yang pertama kita punya yang berhormat Timbalan Menteri KPKT sendiri, YB Datuk Haja Aiman Atira Aiman. Aiman Atira maaf. Dan kita juga ada ucap tamu yang kedua daripada His Excellency Dr. Emil Dardak, Vice Governor of East Java. Beliau juga adalah mantan Presiden Yerof International juga. Sebelum ni, kalau international tadi kita kata kita punya presiden kita bertukar-tukar ikut negara kan. So yang ni yang sebelum ini. Sekarang ini kita punya presiden adalah daripada Pakistan. Jadi kita berubah-ubah. Dan yang
Ketiga, kita ada ucap tama daripada Datuk Seri Maimunah Sharif, yang mana penasihat Hartanah Petronas, yang juga mantan Datuk Bandar Kuala Lumpur dan mantan ED, Executive Director of UN Habitat, yang mana akan memberi ucap tama yang ketiga lah, ya. Dan kita ada 7 dialog session bersama 20 panelis yang daripada pelbagai negara. Kita ada 23 panelis yang daripada pelbagai negara, dan 50% itu adalah daripada international dan 50% adalah daripada Malaysia. Tu yang kita kata amat istimewa tu. So kita boleh dengar pelbagai case study lah, case-case, contoh-contoh kan daripada luar negara dan juga daripada Malaysia, dan kita boleh tanya dan kita boleh berbincang lah dari segi solution yang terbaik untuk bandar-bandar kita. Dan selain pada itu, kita ada side event juga, Anas. Kita ada Urban Innovation Exhibition yang ini dihandle oleh MBMB. Minecraft Urban Lab, kita nak pastikan kita punya yang kanak-kanak daripada sekolah-sekolah, pertandingan sekolah-sekolah ada juga yang dah bermula sebelum ini dan akan akhir pada minggu yang kita akan buat kita punya kongres ni. So ini juga interesting. Minecraft Urban Lab, robotic competition juga membawa kanak-kanak daripada sekolah dan sebagainya. Dan juga kita akan ada side event Year of Training modul. Kita di peringkat Year of International, kita ada 6 Year of modul lah kita kata, dan juga bersama dengan training pelbagai training mengenai training housing, solid waste, management dan sebagainya. Dan ada pelbagai lagi, resilient dan sebagainya. Kita ada 6 training modul yang kita akan membuat launching jugalah bersama dengan kita nak bagi tahulah, kita punya guest of honor yang akan merasmikan Year of Congress kita adalah yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, yang akan datang, yang akan merasmikan kita punya kongres pada 24 hari bulan di sebelah petang di Melaka. So kita harap komitmen ini menunjukkan komitmen Malaysia begitu kuat, sehingga ke Timbalan Perdana Menteri sendiri memberi komitmen yang besar untuk datang dan juga memberikan ucapan perasmian kepada semua ahli-ahli delegasi kongres kita. So tu Anas, saya nak sembang sikit sebab tadi terlupa nak bagi tahu. Itu antara orang kata keynote speech lah yang akan turut serta juga. Dan menarik sekali kalau kita tengok aset bandar ini bukanlah sekadar orang kata infrastruktur sahaja, tapi ia merupakan modal untuk kesejahteraan kita semua. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Radio KPKT, kerana selepas ini kita banyak lagi kita nak mengetahui siapa barisan panelis. Tadi kita tahu, kita nak tahu banyak lagi. Jadi kita berehat seketika. Jangan ke mana, teruskan bersama saya di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau, zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Abang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai tak siran boleh? Bayar cukai tak siran? Hello? Apa? Kali mandi sampai pagi tadi saya mari sini. Lepas tu saya kena kompon. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompon dia naik pejabat. Tolonglah, Pak. Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Yang dah lewat dah ni. Kantor bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play PBT. Kalau nak muat download aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang mendaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, compound, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau.
Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, Ha? asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar kerana setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik. Proses peruputan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion. A vision to build a better future. One that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but a place to call home. Green spaces bring us together. KPKT's park are built for well-being, inclusive, accessible, and filled with life. With My Kiosk, small traders get big support. Clean, structured kiosks that grow local businesses with dignity. Public toilet matters. Through the BMW standard, KPKT sets a new benchmark. Clean, attractive, and fragrant for all. From homes to parks, from kiosks to toilets, KPKT is building more than just infrastructure. We're building hope. For you, for us, for Malaysia, KPKT. Together, building resilient communities. Stronger together. Unity in diversity. Demi Pertiwi. Abang, tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau. Zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Abang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa? Kali mandi saya pagi tadi saya mari sini. Lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dia naik pejabat. Tolonglah, Pak. Apa? Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni?
Notifikasi pun dah masuk. Saya dah lewat dah ni. Kantor bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play Family. Kalau nak muat turun aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang mendaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, compound, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, Ha? asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar kerana setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik. Proses perukutan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion, a vision to build a better future. One that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but a place to call home. Green spaces bring us together. KPKT's park are built for well-being, inclusive, accessible, and filled with life. With My Kiosk, small traders get big support. Clean, structured kiosks that grow local businesses with dignity. Public toilet matters. Through the BMW standard, KPKT sets a new benchmark. Clean, attractive, and fragrant for all. From homes to parks, from kiosks to toilets, KPKT is building more than just infrastructure. We're building hope for you, for us, for Malaysia. KPKT. Together, building resilient communities.
stronger together. Kembali lagi kita dalam segmen Zoom In bersama saya lagi atau Plena Mazrina Datuk Abdul Khalid yang membincangkan tentang persediaan Malaysia untuk ke arah Europe World Congress 2026. Dan kalau tadi kita dah banyak tahu, sekarang ini kita nak tahu jugalah selain daripada MBMB tadi, ada tak organisasi lain yang juga turut menyokong untuk Europe World Congress 2026 ini? Terima kasih Anas. Kita pertamanya memang kita nak mengucapkan terima kasih kepada MBMB lah, terutamanya kepada Datuk Bandar sendiri dan juga kepada barisan-barisan MBMB yang membantu kita setakat ini. Tetapi ada juga agensi-agensi lain dan juga kementerian. Yang pertamanya KPKT sendirilah. KPKT sendiri dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan di bawah KPKT memang banyak juga memberi bantuan dan juga memberi sokongan lah kepada Europe World Congress ni sendiri, dari segi penyertaan kan, dari segi penglibatan secara tidak langsung dengan World Congress. Dan bila kita cakap jabatan di bawah KPKT, jabatan yang juga menyokong secara terus dalam World Congress ini adalah Plan Malaysia sendirilah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, yang mana dari segi penyertaan dan juga dari segi kepakaran juga ada sebagai strategic partner kita lah di sini. Dan Plan Malaysia memang jika mana Europe ataupun mana-mana kongres ataupun conference berkaitan dengan perancangan bandar, berkaitan dengan penempatan manusia, memang kita sentiasa mendapat sokongan teruslah daripada Plan Malaysia. Dan seterusnya Kerajaan Negeri Melaka, Anas. Yang ni daripada Ketua Menteri Melaka sendiri memang memberi sokongan yang amat tinggilah kepada kongres ini, dan juga beliau juga yang berhormat Ketua Menteri juga akan bersama-sama semasa perasmian nanti pada 25 hari bulan April di Melaka. Dan juga Europe Cawangan Malaysia juga antara entiti yang menyokong secara direct lah, penglibatan secara direct dari segi tenaga kerja dan juga jawatan kuasa yang membantu kita untuk membuat kongres. Satu lagi adalah Resilient City Network. Ini adalah satu agensi yang mana menyumbang dari segi kepakaran di dalam kongres ini juga. 2 daripada 7 dialog session akan dikelola oleh Resilient City Network bersama dengan MBMB. Yang ini kita juga strategic partner yang secara direct. Dan akhir sekali Malaysian Institute of Planners, Pertubuhan Perancang Malaysia, memang secara langsung dari segi sekretariat dan juga dari segi pelbagai tenaga lah, dari segi manpower, ahli-ahli Pertubuhan Perancang Malaysia juga menyokong secara direct, dan juga kita memberi strategic partner juga kepada kongres ini, Anas. Okey, baik. Dan saya pasti setiap mana-mana program ataupun acara kongres juga mempunyai orang kata outcome, dan kita nak tahu jugalah apakah hasil akhirnya untuk outcome ini yang diharapkan daripada pengisian-pengisian yang hebat yang Tuan Plena Mazrina ceritakan tadi. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita kata hasil yang kita jangka setiap kongres ataupun conference yang kita laksanakan, kita memang sangat harap kita punya ni kita akan keluarkan satu laporan kongres. So daripada perbincangan-perbincangan yang kita telah laksanakan, kita akan keluarkan satu laporan kongres. Kita panggil kongres proceeding lah, proceeding kongres. So maknanya siapa yang terlibat dia boleh refer balik kepada perbincangan-perbincangan, soalan-soalan yang ditanya, dan juga apa pengisian-pengisian yang berlaku sepanjang 2 hari dan 3 hari kongres ini dilaksanakan. Jadi ianya akan dibukukan, akan didokumentasikan dan akan dikongsi bersama dengan delegasi yang datanglah sebenarnya secara online. Bila kita dah go through the congress, kita tak boleh keluarkan prosedur itu seterusnya kan. So kita akan ambil masa beberapa bulan dan kita akan keluarkan proceeding ni, dan kita akan kongsi balik dengan kita punya delegasi kongres. Dan juga daripada perbincangan ini kita harapkan mungkin akan ada satu dasar yang baru boleh diketengahkan
peraturan ataupun garis panduan boleh dibentuk daripada cadangan-cadangan perbincangan mungkin ya, daripada perbincangan-perbincangan yang daripada contoh-contoh luar negara ataupun contoh-contoh di dalam negara sendiri. Dan kita juga melihat pada ini merupakan platform untuk kita kukuhkan lagi kerjasama serantau, sama ada antara kita di Malaysia ataupun antara kita di antara ruang lingkup Asia Pasifik sebenarnya kan. Dan juga kita platform ini juga kita punya harapan kita hasilnya mungkin kita boleh lihat dan kita boleh dengar perkongsian-perkongsian amalan terbaik lah kan, amalan terbaik yang kita dengar melalui ini. Dan kita juga harap kongres ini selain daripada pengukuhan kerjasama Asia Pasifik, mungkin antarabangsa yang lebih meluas kan, mana sebab kita bukan sahaja akan ada penglibatan daripada Asia Pasifik members, tetapi luar daripada Asia Pasifik juga akan datang. Kan contohnya daripada Germany, daripada pelbagai negara lagi yang di luar ruang lingkup kita kan. Jadi ini dapat mengukuhkan lagi kerjasama antarabangsa kita di peringkat yang lebih besar. Dan juga mungkin kita boleh dengar idea-idea baru kan. Mungkin mencetuskan tadilah kata dasar yang baru ataupun garis panduan yang baru, dan hasil-hasil ini juga mungkin akan menjadi satu penyelesaian sebenar bandar. Mungkin kita tengah terfikir-fikir mungkin macam mana nak selesaikan, mungkin ada, kita tak tahu kan. Ini antara yang kita kata kita perlu mendapat pengetahuan baru kan. Mungkin kita dapat idea-idea baru, dan paling utamanya adalah pembangunan kapasiti kita sendiri, sama ada kita ni profesional ke bukan profesional ke, persatuan komuniti ke, badan profesional ke, mana-mana agensi ke. Ini adalah salah satu platform untuk pembangunan kapasiti lah, capacity building untuk kita, knowledge dan pengetahuan dan sebagainya. So harapan kita ianya akan memberi lebih benefit lah kepada kita sendiri yang terlibat di dalam industri ini, dan juga kepada komuniti secara at large lah. Sebab kita nak kena faham, kita perlu memberi satu perancangan yang baik kepada bandar-bandar kita dan kepada agensi-agensi kita ataupun kepada rakyat-rakyat ataupun komuniti-komuniti kita. Sebab bandar yang baik bukan berlaku dengan sengaja, bukan secara kebetulan, dia perlu dirancang dengan baik. Melalui perancangan baik, kita akan insya-Allah mendapat hasil yang baik lah. Itu yang kita rasa lah kan. Bandar yang baik tak berlaku secara kebetulan. Betul. Mungkin ada yang berlaku tapi dia perlu di-improvise, perlu dipertingkatkan perancangannya untuk mencapai satu perancangan yang lebih baik, lebih mampan, lebih inklusif, lebih berdaya tahan dan sebagainya. Yang itulah harapan kita, Anas, untuk kita platform Kongres, World Congress pada tahun ini. Okey, baik. Menarik sekali itu. Dan sebagai penutup lah, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada pagi ini, kita nak tahu jugalah apakah harapan secara peribadinya atau Perdana Mazlina sendiri terhadap impak jangka panjang Kongres ini dan bagi masa depan perancangan bandar di Malaysia. Dan juga kalau katalah ada yang tanya-tanya tu kan, berminat nak join, macam mana? Okey, Anas, terima kasih. Ini penting. Saya punya harapan adalah pada mana-mana yang di luar sana yang berminat ataupun secara direct mau terlibat dalam pembangunan bandar dan juga penempatan manusia, isu mengenai human settlement, housing dan sebagainya, boleh juga menjadi ahli, sebenarnya menjadi ahli Yerof. Kita boleh pergi kepada website kita, website Yerof, boleh type saja EAROPH, dan di situ ada menjadi keahlian, membership. Yang tu harapan saya, kalau kita boleh lagi ramai menjadi ahli Yerof, sama ada organisasi ataupun individu, di situ di dalam Yerof ni kita ada pelbagai platform lagi untuk pengetahuan daripada kita punya cawangan-cawangan Yerof secara online, dan juga kadang-kadang ada juga cawangan-cawangan yang membuat conference mereka sendiri, yang mana kita menyokong secara direct, dan kita akan galakkan kita punya ahli-ahli kita untuk terlibat secara terus ataupun secara sebagai delegasi ataupun sebagai penceramah dan sebagainya. Kita ni suka matchkan keperluan. Kalau mana ada expertise di dalam Yerof International ataupun Yerof cawangan yang mana ada keperluan di mana-mana negara kita, kita akan matchkan.
daripada expert, subject matter expert dengan keperluan-keperluan isu. Yang tu harapan saya kalau boleh lebih ramai lagi yang terlibat di dalam Year Rock. Dan seterusnya, Anas, kalau yang masih lagi berminat nak tahu mengenai kongres ini, boleh juga pergi kepada social media kita. Social media Year Rock, social media MBMB, kita ada letak pelbagai brosur kita dekat situ, dan harap lepas ni KPKT, radio KPKT juga boleh uploadkan juga kita punya brosur dan sebagainya. Dan kita penyertaan masih lagi buka, boleh lagi untuk register, dan kita masih lagi memberi kadar early bird. Masih ada lagi? Masih lagi. Tak perlu pergi ke yang ni, boleh lagi early bird kalau yang masih berminat. So kita jemput lagi lah ramai-ramai. Dan yang paling utama, Anas, kongres ini datang bersama dengan technical tour pada 26 hari bulan April, hari Ahad. Ada technical tour berjalan kaki di sekitar Bandar Melaka. Dan juga penceritaan lah mengenai Bandar Melaka. Dan juga kita ada yang interestingnya, kita ada dinner. Ada jamuan malam, makan malam yang host oleh Kerajaan Negeri Melaka sendiri pada 25 malam bertempat di pekarangan Istana Lama Melaka. Jadi yang itu untuk delegasi yang terlibat. Jadi kita ajak ramai-ramai menjadi delegasi untuk bersama-sama dengan kita untuk pergi kepada dinner lah, jamuan makan malam, sebab kita akan buat secara outdoor kan. Dan mungkin ada lagi suasana raya ke mungkin. Kita boleh last minute lepas walaupun dah lepas Syawal, boleh je. Boleh je kita suasana raya. Itulah Anas, harapan kita agak tinggi juga dengan kongres tahun ini. Dan tahun ini bila kita buat di Malaysia, kita punya bakal presiden kita yang untuk tahun 2026, 2028 akan datang daripada Malaysia, dan kita harap Datuk KSU kita insya-Allah akan menjadi the next President of Year of International untuk term yang 2026, 2028. Dan jangan lupa semua untuk terlibat dengan Year of Congress selama dan daftar melalui kita punya yang ni Anas pun dah tunjuk dah dekat sini. Kalau kat Facebook tu dah nampak dah. Dan dan juga berdaftar, dan jangan lupa 3 hari bukan tiket, 3 hari 24 opening, dan juga kita dah mulakan kongres 25 hari kedua, ada lagi perkongsian dialog-dialog, dan malamnya kita akan ada dinner, dan hari yang ketiga kita ada technical tour. So kita harap semua akan mendapat benefit lah daripada kongres ini, dan kita harap lebih ramai lagi yang nak terlibat lah dalam perkongsian pencabahan fikiran ni lah kita kata ya. So itu saja Anas, harapan kita, dan terima kasih kepada Radio KPKT lah supaya kerana menjemput kita untuk kita mewawarkan 30th Year of World Congress 2026. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Pelina Mazidina Datuk Abdul Khalid di atas perkongsian yang sangat berinspirasi sebenarnya. Terima kasih. Dan semangat saya. Betul. Dan saya tertarik dengan petikan Tuan Pelina Mazidina tadi, kata bandar yang baik tidak berlaku secara kebetulan. Ia berlaku melalui perancangan yang baik. Baiklah, kita sampai di sini saja. Dan sebelum tu, kalau anda yang masih berminat lagi untuk mengikuti kongres ini, anda boleh sempat lagi join di social media. Kita akan postkan brochure dia nanti. Boleh scan situ, ataupun boleh je search di website Year of International nanti. Dan sampai di sini saja untuk segmen kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di segmen yang akan datang bersama saya Anas di Radio KPKT, saluran komuniti anda.